7 November 1991 Pak Sako meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 1991, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ishak bin Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Sako meninggal dunia pada usia 82 tahun di rumahnya di Kampung Bukit Raya, Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Buntut Pulau, Temerloh, Pahang. Allahyarham ialah tokoh sastrawan terkemuka negara dan terkenal dengan novel Putera Gunung Tahan yang bertemakan semangat nasionalisme. Allahyarham dimasukkan ke Hospital Tawakal pada 18 Oktober 1991 kerana diserang penyakit angin ahmar. Pihak hospital kemudian membenarkannya pulang selepas kira-kira seminggu mendapatkan rawatan.